bab kahwin tunang, insyaAllah. Spekulasi mengenai tarikh perkahwinan Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama penyanyi Bella Astilah kembali menjadi perhatian warganet. Kali ini, ia tercetus selepas tular satu gambar yang mendakwa kononnya Syed Saddiq telah mengedarkan sampul surat berupa kad jemputan perkahwinan. Gambar tersebut pantas mencetuskan pelbagai andaian, dengan ramai netizen mula berteka-teki sama ada pasangan ini bakal melangkah ke alam perkahwinan dalam masa terdekat. Namun, menjawab dakwaan yang tular itu, Syed Saddiq tampil menjelaskan bahawa sampul surat berkenaan bukanlah kad jemputan perkahwinan seperti yang diperkatakan. Menurut beliau, sampul surat tersebut sebenarnya berkaitan dengan urusan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saya rasa bab kahwin ini semuanya akan tiba. Saya minta untuk doakan sahaja dan insya-Allah tahun ini bermakna dan istimewa buat saya, katanya. Syed Saddiq turut menegaskan bahawa kandungan dalam sampul tersebut adalah permohonan daripada penduduk Muar yang disampaikannya kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Itu adalah tugas dan tanggungjawab hakiki saya sebagai wakil rakyat, jelasnya lagi. Walaupun penjelasan telah diberikan, spekulasi dalam kalangan warganet tetap berterusan. Ada yang menerima penjelasan tersebut dengan baik, namun tidak kurang juga yang berpendapat bahawa kenyataan tahun ini bermakna dan istimewa, memberi bayangan tertentu. Hubungan rapat Syed Saddiq dan Bella Astilah sebelum ini sememangnya sering menjadi perhatian, menyebabkan setiap perkembangan kecil mudah mencetuskan pelbagai tafsiran. Buat masa ini, tiada sebarang pengesahan rasmi mengenai tarikh perkahwinan seperti yang didakwa. Apa yang pasti, Syed Saddiq meminta agar semua pihak terus mendoakan yang terbaik buat dirinya. Persoalannya, adakah ini sekadar salah faham? Atau petanda sesuatu yang lebih besar bakal diumumkan? Sama-sama kita nantikan. Bab kahwin tunang, insyaAllah my time will come. Bagi saya dengan wanita istimewa Bella, insyaAllah tahun ini adalah tahun yang sangat bermakna dan insyaAllah tahun yang istimewa.